mempunyai 4 rukun utama: berniat ihram, tawaf, sa'i serta bercukur atau bergunting rambut. Walaupun ringkas berbanding haji, umrah tetap memberi makna mendalam. Ihram membawa kita kepada kesederhanaan, tawaf mendidik kita agar hidup berpusat kepada Allah, sa'i pula menanamkan semangat usaha, dan bercukur melambangkan penyucian jiwa. Umrah juga digelar haji kecil kerana ia menjadi latihan dan persediaan untuk menunaikan haji. Setiap Muslim yang menunaikan umrah pulang dengan hati yang lebih tenang dan iman yang diperbaharui.